Ustaz, macam mana kita nak mempersiapkan generasi yang supaya sabar, bertenang, supaya kuat. Kuat pun ramai juga yang tumpas kan. Jadi Ustaz, persiapan untuk generasi kita ni tambah-tambah Ustaz dah ada cucu ya. Ada dah, dua orang dah. Nak membesarkan mereka ni tapi tanpa godaan yang sangat dahsyat ni Ustaz ya. Sebab itulah Masjid Hasanah bijaksana. Nama Hasanah pun ni kebaikan. Masjid Hasanah Bandar Baru Bangi, pada sambutan tahun baru, malam tahun baru, mereka akan mengadakan program-program agama. Panggil ustaz-ustaz selebriti yang gagah, nama besar, yang boleh menarik audien datang. Mak dan ayah pun tarik anak-anak. Jom, kita tahun baru ni, kita ambil anak-anak ni kesempatan ni untuk berkumpul untuk sambut tahun baru sambil ada percikan mengecun juga, tapi dekat masjid. Paling tidak, kes mereka lari rumah, ikut boyfriend, pergi berpesta dekat malam-malam tahun baru. Dan ni ada juga masjid, saya harap Masjid Hasanah buat Qiyamul Lail. Melakukan bengkel solat, Qiyamul Lail, tidur kat sana. Dan akhirnya besok pagi ada kuliah subuh perdana, forum perdana waktu subuh. Dan benda-benda ni lah yang akan menjadi ubat. Kalau tak ubat pun, dia akan jadi satu alternatif untuk remaja-remaja dan ibu bapa yang dah terbiasa sambut tahun baru untuk beralih ke masjid daripada ke pesta-pesta nafsu. Wallahualam.